Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ali Aisyah binti Muhammad Amri ingin berkongsikan serba sedikit kepentingan penjagaan pemakanan yang seimbang, terutamanya untuk remaja. Mengapa pemakanan yang betul sangat penting untuk remaja? Mari kita ketahui. Pada usia remaja ini, tubuh kita sedang berkembang dengan pesat dan pemakanan yang seimbang adalah kunci untuk memberi tenaga, membina tulang dan otak yang kuat serta memastikan sistem imun yang sihat. Jadi, apakah itu pemakanan yang seimbang? Pemakanan yang seimbang bermaksud makan makanan yang dari pelbagai 5 kumpulan utama. Yang pertama, karbohidrat. Makanan seperti nasi, roti dan kentang untuk memberikan tenaga untuk aktiviti seharian. Yang kedua, protein. Ikan, ayam, telur dan kekacang membantu untuk membina otot dan sel-sel tubuh badan. Lemak yang sihat seperti minyak zaitun, kacang dan avokado dapat membantu dalam menyokong fungsi otak dan jantung. Vitamin dan mineral seperti sayur-sayuran dan buah-buahan memberi nutrien yang penting untuk kesihatan mata, kulit dan imuniti. Akhir sekali, air. Minum air yang secukupnya adalah kunci bagi kekal terhidrat dan menyokong sistem badan. Sekarang, mari kita lihat beberapa tips mudah untuk menjaga pemakanan yang seimbang, khas untuk yang masih remaja. Mulakan dengan sarapan pagi. Sarapan adalah waktu penting untuk memberi tenaga sepanjang hari. Pilihan terbaik adalah sarapan yang mengandungi karbohidrat, protein dan lemak sihat. Contohnya, oat dengan susu dan buah. Pastikan anda mengikut prinsip suku-suku separuh. 1 suku untuk karbohidrat, 1 suku untuk protein dan separuh lagi untuk sayur-sayuran atau buah-buahan. Jangan tinggal makan tengah hari. Makan tengah hari yang seimbang amat penting untuk memberi tenaga sepanjang hari dari tengah hari hingga ke malam. Gunakan prinsip suku-suku separuh dalam makan tengah hari juga. Isikan separuh pinggan dengan sayur-sayuran atau buah-buahan. 1 suku dengan sumber karbohidrat seperti nasi atau roti dan 1 suku lagi dengan sumber protein seperti ayam, ikan ataupun telur. Begitu juga dengan makan malam. Pastikan hidangan anda sama seperti prinsip yang sama. Separuh pinggan yang diisi dengan sayur-sayuran atau buah-buahan, 1 suku karbohidrat dan 1 lagi suku dengan protein. Jangan lupa, pilihan snack juga penting. Snack yang sihat boleh membantu untuk memberikan tenaga tanpa membebankan tubuh kita. Cuba pilih snack yang lebih berkhasiat seperti buah-buahan, kacang ataupun yogurt. Elakkan makan makanan ringan yang tinggi gula dan garam. Cuba elakkan kalau boleh. Seterusnya, minum air yang cukup juga sangat penting untuk tubuh kita. Cuba minum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari. Elakkan minuman yang manis yang mengandungi gula yang berlebihan. Kurangkan makanan segera yang tidak memberi manfaat kepada kesihatan kita. Sebaliknya, pilihlah makanan yang dimasak segar di rumah. Makanan segar lebih sihat dan memberikan lebih banyak kebaikan untuk tubuh anda. Selain pemakanan yang seimbang, aktiviti fizikal juga sangat penting. Lakukan senaman ringan seperti berjalan, berjoging, berbasikal atau bermain bola untuk menjaga tubuh anda yang sihat dan aktif. Jadi, ingatlah untuk menjaga pemakanan anda dengan baik dan jangan lupa untuk bergerak aktif. Dengan cara ini, tubuh anda akan sentiasa sihat, bertenaga dan siap untuk menghadapi cabaran setiap hari. Jaga diri dan makan dengan bijak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.